suratu. Tengok tu, suratu bagi depan. Suratu, suratu dia menunjukkan dia ni adalah marfu'. Dia i'rab dia khabar ya, khabar. Khabar di dalam i'rab kita dia memang dibagi depan lah, marfu', khabar. Dan dia juga mengambil tempat sebagai mudhaf. Mudhaf dia sebagai mudhaf. Dalam masa yang sama dia pun mudhaf. Dia ni khabar dan dia juga mudhaf. Yang al-kafirun ni jadi mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Begitu i'rabnya. Kalau kita nak dapat ilmu dia punya i'rab nama surah tu, suratul kafirun mudhafun ilaih. Habis tu mana mubtada'nya? So mubtada'nya dekat sini. Tapi dibuang mubtada'nya dibuang. Kita anggap dia adalah hazihi suratul kafirun. Hazihi ni nama dia mubtada'. Gitu ceritanya mubtada'. Tapi dibuang mubtada'nya. Di antara tempat dibuang mubtada' itu ialah apabila berada pada tajuk. Dibuanglah mubtada'. Tak perlulah sebut kita ini surah Al-Kafirun, tak perlulah. Surah Al-Kafirun, macam tergantung gitu, tak ada mubtada'. Tapi mubtada'nya kita anggaplah dia hazihi suratul Al-Kafirun. Suratun ni i'rab sebagai khabar. Al-Kafirun ni i'rab sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni apa hukum dia? Hukum dia adalah majrur. Maksud majrur tu bagi bawah kan? Betul. Kalau ada waw nun, dia kena tukar waw nun ni kepada ya nun. Jadi kalau kafirun jadi kafirin lah. Patutnya suratul kafirin lah. Kenapa kafirun? Begitu ceritanya. Jadi menunjukkan kat sini ada satu kesilapan nahwu ke apa? Tidak ada kesilapan nahwu. Dia kafirun ini di i'rab dia nampaknya marfu' ya, marfu'. Sepatutnya kafirin, kenapa tak kafirun? Sebab konsep mudhafun ilaih ini, mudhaf dan mudhafun ilaih ini, khabarnya sebagai mudhaf lah, yang mudhaf, dia juga sebagai mudhaf. Dan kafirun ni mudhafun ilaih, kena bagi bawah, patutnya kafirin. Surah ini surah yang disebut dalamnya perkataan kafirun. Begitu je maksudnya. Itu yang nak katanya. Surah yang disebut di dalamnya Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah. Kita masukkan surah kawan kita. Baik. Untuk pengetahuan kita, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang diturunkan di Mekah ya, diturunkan di Mekah. Dia surah Al-Kafirun ni berlaku macam ni. Kita kena faham ni kaedah dia macam ni. Kaedah dia kena faham. Dia ni diturunkan semasa agama Islam mula tersebar di kalangan orang-orang Mekah, orang Quraisy utamanya. Jadi pembesar-pembesar Mekah ni dia merasa penyebar agama Islam ni mengancam ajaran mereka, mengancam agama mereka, mengancam agama Nabi nenek mereka, semua berhala. Jadi dia orang tak dapat idea lain melainkan perlu berpakat ataupun membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Iaitu perjanjiannya ialah tahun ni kita sembah Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Muhammad. Tahun depan pula semua kita sembah berhala pula. Begitulah bergile-gile. Tahun ni sembah Allah, tahun lepas sembah berhala pula. Jadi dia macam buat giliran gitu. Gitu. Jadi apabila perjanjian itu hampir nak dibuat, nak ditandatangani ni, Nabi Muhammad hadir dalam perjumpaan orang-orang Quraisy masa itu. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ni, Qul ya ayyuhal kafirun. Dia tak kata ya ayyuhal Quraisy, ya ayyuhal kafirun terus. Gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, sehingga ke akhir ayat. Apabila ayat ini turun, orang Quraisy pun terus cancel perjanjian tu dan bermulalah siri mengazab ataupun mendera
kaum muslimin dan memboikot mereka pada masa itu, menyebabkan orang Islam diboikot, di Bilal diseksa dan sebagainya, ramai yang diseksa, ramai yang diboikot. Selepas turun ayat ni lah, gitu. Ceritanya gitulah. Jadi ayat ini menunjukkan bukan Nabi Muhammad yang putuskan benda tu, tapi dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ialah qul. Ada qul depan tu, menunjukkan bahawa arahan ini bukan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi daripada Allah Taala direct. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Bukan Muhammad yang kata, tapi Muhammad diarahkan berkata begitu. Jadi terbatallah perjanjian yang nak ditandatangani itu. Akhirnya masing-masing balik ke rumah masing-masing dan bermulalah siri penderaan kepada orang Islam di Mekah. Itulah ceritanya kan. Aku nak faham ayat ni insya-Allah. Baik. Itu mukadimah dia sebab nuzul ayat ni. Baik. Kita pergi kepada i'rab dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul. Qul ini dia kita i'rab dia sebagai fi'lu amrin mabni 'ala sukun. Fi'lu amrin mabni 'ala sukun. Baik, macam mana kita nak faham fi'lu amrin mabni 'ala sukun tu? Dia fi'il amar mabni, fi'il madhi pun mabni. Bermaksud dia punya baris dia berubah bukan kerana kedudukan posisi i'rab, bukan, tapi dia memang terbina macam tu. Begitu ceritanya kan? Dibina macam tu. Itu yang maksud mabni tu. Kalau tak mabni, kalau fi'il mudhari' dia ada kadang-kadang tu ada ra kalau marfu', ada nun kalau mansub, ada jim kalau majzum. Yang ni tak fi'il mudhari' ni dengan fi'il mudhari', fi'il amar dengan fi'il madhi ni dia mabni. Maknanya begitu dibinanya. Kekal begitu. Kadang-kadang tu dibina dengan sukun, kadang-kadang dia dibina dengan dhammah, bergantung kepada yang apa ni, yang melekat dengan dia tu. Kalau qul, kalau macam ni original macam tu, maka mabni ala sukun. Kalau ada waw di hujung, mabni ala ad-dhamm, sah? Bagi depan, qulu, bagi depan pula waw tu. Tapi itu bukan kerana i'rab, tetapi kerana ia memang dibina dengan cara tu. Caranya ialah nak bina dia macam mana? Macam mana kita nak bina dia? Fi'il amar ni daripada perkataan qala. Baik, qala. Ini fi'il madhi qala. Fi'il mudhari' dia ya Yaqulu. qulu. Okey. Jom kita bina dia. Macam mana nak bina fi'il amar daripada fi'il mudhari' ni? Fi'il mudhari' ini datang daripada fi'il amar, datang daripada fi'il mudhari' ya. Dari segi masanya sama juga daripada fi'il mudhari'. Jadi kita buang ya ni sebagai ya ni kerana ya ni adalah tanda mudhari', kena buanglah ya ni. Sebab itulah ya juga tanda mudhari', sebab tak ada pada fi'il amar, tak ada. Lepas tu cara nak bina dia ialah kita matikan hujung dia. Matikan hujung. Gitu. Jadi keluarlah perkataan qul itu. Habis waw tu kenapa dibuang? Waw tu dibuang sebab dia dalam kaedah kita waw ni apa ni, huruf illah yang lemah. Kalau terhimpit macam tu dia memang kena buang lah. Kena buang. Buanglah. Buanglah waw ni sebab terhimpit kan, dua benda yang mati. Jadi qul, timbullah qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Al-yawm qul ya ayyuhal kafirun. Jadi qul ini kita i'rab dia fi'lun amrin mabni ala sukun wal fa'il. Di dalam ni ada pelaku dia. Pelaku dia ialah anta dalam bentuk mustatir. Anta dalam bentuk mustatir. Anta dalam bentuk mustatir. Duduk dalam built-in dalam ni. Mustatir ni maksudnya built-in dalam ni. Perkataan qul ini ada anta dalam. Jadi bila kita nak terjemah bahasa Melayu, kita kata katakanlah engkau. Katakanlah engkau. Katakanlah engkau. Engkau tu datang daripada mana? Datang daripada fa'il yang memang built-in dalam tu. Qul. Macam kalau fi'il madhi qala ni, dalam ni pun ada qala ni, ada built-in juga, ada mustatir juga domainnya huwa. Kalau qala tu dia punya domain dia, pelaku dia huwa. Kalau qul, domain mustatir pelaku dia adalah anta. Ingat tu fi'il amar, domain mustatir anta, qala fi'il madhi, domain mustatir huwa. Begitu. InsyaAllah Jadi sebab itu kita terjemah katakanlah engkau.
Katakanlah engkau. Katakanlah wahai engkau. Engkau katakanlah. Ya ini kita namakan dia sebagai nida. Nida ini adalah perkataan-perkataan yang digunakan untuk panggil. Ya, ada beberapa perkataan lagi tapi yang glamournya ialah ya lah. Ya, nida, seru. Diterjemah dalam bahasa Melayu wahai. Ayyu pula ni, ayyuha ni. Kat sini ada dua perkataan. Ayyu dipanggil munadanya. Munada yang dipanggilnya ialah ayyu. Ha ini adalah dikenali sebagai tambih. Tambih itu adalah untuk tambih, mengambil perhatian supaya orang ambil perhatian. Tambih sebagai tambih. Apa bahasa Melayu tambih ya? Lupa bahasa kata-kata Melayu. Tambih ni maksudnya kita nak bagi ingatan, nak bagi supaya orang bagi perhatian. Bagi perhatian. Begitu ya. Sebenarnya kalau dengan ya tu dah cukup dah untuk panggil. Ya kafirun. Gitu sebenarnya. Apabila kita kata ya kafirun, kita kena buang alif lam ni. Kena buang alif lam ni. Ya kafirun. Kena buang alif lam lah. Ya kafirun. Bila kita nak panggil yang ada alif lam, kena letak ayyuha. Dia kena ada pemisah dia. Ya ayyuha. Sebab kita tak boleh kata yal kafirun. Tak boleh. Yal kafirun. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ya ni kalau kita dia masukkan pada alif lam, dia jadi lain. Tak macam panggil pula jadi. Cuba letak ya kat sini. Tanpa ayyu. Ya. Panggil terus lah. Panggil terus. Jadi cuba bunyikan dia. Yal kafirun. Tak berapa bunyinya. Yal kafirun. Macam tak panggil pulanya. Yal kafirun. Jadi dalam kaedah bahasa Al-Quran ini, kalau kita nak panggil sesuatu yang kita letakkan alif lam pada dia, maka kita kena letak pemisah dia namanya ayyuha. Ayyu lepas tu dengan ha. Jadi barulah kita boleh panggil dia ya ayyuhal kafirun. Tetapi kalau kita nak panggil perkataan yang tidak ada alif lam, direct lah. Ya, contohnya ya Ibrahim, nama orang Ibrahim. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim, direct lah panggil ya Ibrahim. Tak payahlah kata ya ayyuha Ibrahim, sebab dia tak ada alif lam, dia direct terus. Ya Ibrahim. Tetapi kalau perkataan tu ada alif lam, letakkan pemisah dia, nama dia ayyuha. Sebab kalau kita panggil tanpa ayyuha, dia jadi macam tak panggil pula. Yal kafirun, tak ada. Ya mesti dipanjangkan. Ya. Takkan nak kata ya al kafirin, tak boleh. Ya ayyuhal kafir. Itulah rahsia diletakkan ayyuha. Begitu ceritanya. Jelas insya-Allah tu? Ayyuha. Jadi Ustaz. Ya. Ha tu bukan dia tak ada kena mengena dengan muannas je. Tidak. Ya tambih nama dia. Sama dengan haza. Yang panggil haza ni adalah za ini dia punya ismu isyarah. Ha ini nama dia tambih. Kalau kata za pun cukup dah. Man zallazi, siapa itu za. Za cukup dah. Tapi ha dimantakkan sebagai tambih. Itu je. Maksudnya kita panggil tu sambil kita kata hey, wahai, hey orang kafir. Wahai, hey, gitu lebih kurangnya. Wahai, hey orang yang kafir gitu. Begitu lebih kurangnya kan. Dia ada dua munada. Munada dekat sini sudah diambil oleh munada dekat sini dah diambil oleh ayyu. Munada dekat sini sudah diambil oleh ayyu. Ayyu tu jadi munadanya. Ayyu sudah diambil sebagai munada. Kalau kita panggil direct ya kafirun, ya kafir. Ya kafir. Ya ini nama dia nida. Kafir tu jadi munada. Direct. Bila kita letak ayyu tu diambil munada. Diambil sebagai munada. Ha tu sebagai tambih. Ha ini sebagai tambih. So kafirun ni tidak jadi munada lagi dah. Dia jadi naat kepada ayyu ni. Naat kepada ayyu. Atau ada setengah orang, ada setengah Arab buku dia kata badal. Boleh jugalah, sama je lah. Badal kepada ayyu tu. Gitu.
Agak rumit sikit tapi gitu lah ceritanya, senang kita nak fahamnya adalah begini. Baik Ustaz, ayyuha tu maksudnya apa Ustaz? Dia Ayyuha ni maknanya wahai orang kafir. Ayyuha ni tidak ada makna lah. baik Ustaz, tak ada makna lah, cuma dia ganti as badal as what they said lah. Dia sebagai untuk nak Seruan dia. sambungkan ya dengan al-kafirun ini tak boleh. Baik Ustaz, tak ada Ya makna dan lah. dia letaklah tengah ni ayyuha. Hmm. Tak ada makna ayyuha ni. Tak ada ya? Tak ada makna. Macam iyyaka na'budu juga. Macam iyyaka na'budu kan. Na'buduka, kami sembah engkau. Bila kita nak ke depan kakak ni, nak kata engkau kami sembah, kita letak ka sebiji tak boleh kan. Letak iya. So iya ini dia tidak ada makna. Sama dengan ayyuha juga, dia tak ada makna. Dia hanya letak kat situ. Dia tak ada, dia tak memberi makna. Dia kita tetap terjemah dia wahai orang kafir gitu je. Sama kita kata ya kafirun, ya kafir. Cuma kalau nak kata ya kafirun terus, dia tak apa-apa, tak ada tarik perhatian boleh lah. Ya kafirun. Tapi tak tarik perhatian. Ya kafirun. Tapi kita nak letak ada lam kat sini ni. Kita nak bagi spesifik lah. Spesifik ke? Wahai orang kafir tu. Kita lebih kurang. Yang duduk depan tu yang duduk depan tu dalam bilik musyarak tu tukang ramai tu tunggu perjanjian tu Nabi Muhammad, nak tunggu Nabi Muhammad sign. Gitu. Tak boleh ya al-kafirun. Jadi ya ayyuhal kafirun. Itu rahsia dia insya-Allah. Tapi kalau nama orang kita panggil ya tunggu nama ya Ibrahim, ya Muhammad lah. Ya Muhammad, ya Ibrahim, ya Ahmad. Ya Ustaz. Tapi tak boleh ya al-ustaz lah. Dia tidak ada lam. Kalau kita nak kata al-ustaz, letak lam, baru kita sebut ya ayyuhal. Ya ayyuhal ustaz. Ya ayyuhal ustaz. Tetapi dari segi panggilnya, ya ada ya ayyuha tu cantik. Sedap. Ya ayyuhal ustaz. Kalau ya ustaz tu macam direct sangat kita panggil gitu. Tak ada hormat. Kita pun kalau orang panggil kita ya ustaz, panggil kita, kalau orang panggil kita misalnya ya muallim, kita macam-macam cikgu. Begitu. Jadi kali kita panggil lah ya ayyuhal ustaz. Ya ayyuhal ustaz. Allah sedapnya dengar ya Allah. Kasar bunyinya ustaz. Gitulah ceritanya. Maknanya ayyuhal kafir. Ya. Maknanya ustaz, apa tu ya ayyuha tu ya tu haraf nida, ayyu tu munada, ha tu tanbih. Tanbih tu ialah untuk nak kata wahai orang kafir oi. Begitulah. Tapi terjemah macam itulah sebab wahai orang kafir gitulah. Gitu insya-Allah. Itu. Ya ayyuhan nas kan? Ya ayyuhal insan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru, ya ayyuhallazina pun sama dengan alif lam sebab ada alif lam, ada allazi tu kan? Ya. Allazi ada alif lam kan? Jadi ya ayyuhallazina, dia nak panggil allazi dia kena tak ya ayyuha. Dia tak boleh ya allazi, tak boleh. Ya allazi. Mana tu ya allazi tak boleh ya. Tak macam panggil lah. Itu ceritanya kan. Dia perkataan ini memang didatangkan gitu. Kalau nak panggil ada lam. Didatangkan. Tetapi para ulama kita ni dia nak lebih lagi, dia nak tahu lebih lagi apa ayyu ni, apa ha ni. Jadi dia erok lah. Ayyu ni sudah jadi munada, ha ni tanbih, kafirun ni tak jadi munada lagi lah, dia naat kepada ayyu. Sifat kepada ayyu tu ataupun kalau badal tukaran kepada ayyu tu. Siapa yang diseru lah maksudnya. Yang diserunya ialah ayyu ini. Ayyu ni siapa? Ayyu ni orang kafir tu lah. Okay. InsyaAllah Yalah tu ya ayyuhal kafirun tu bagian na'at. So na'at kena ngikutlah baris ayyu ni. Wahai orang-orang kafir, orang-orang yang kafir yang tak nak beriman. La a'budu. Okey baik. La itu kita i'rab sebagai la nafi ya. La nafi. La nafi ni dia berbeza dengan la satu lagi la nama dia la jazam. La nahi ataupun la jazam sama dia. Nahi jazam. Kalau la jazam tu maksudnya jangan. La nafi ni tidak. Jadi kat sini la a'budu maknanya a'budu tu tidak. La tidak, a'budu sembah. Ini fi'il mudhari', fi'ilun mudhari' marfu'. Tengok tu marfu' tu
bukan ba lagi. Kalau ma mabni, fi'il mudhari' mesti marfu'. Fi'il mudhari' marfu' kalau tidak ada apa-apa. Sebab la ini, la hanya menafikan je. Kalau la jazam, dia akan menyebabkan jadi jim ni. Fi'il mudhari' majzum. Ini fi'il mudhari' marfu' bagi depan ni, tanda marfu' dia bagi dhammah. A'budu, dia punya fa'il dia, pelaku dia dalam ni built in juga, iaitu ana. Ana, saya ana. Jadi ana ni duduk dalam ni. Bukan ana ni kerana alif ni, bukan. Alif ni adalah tanda mudhari' saja. Di tanda mudhari' yang nak mengatakan bahawa fa'il dia ialah ana. Begitu. A'budu. La a'budu. Kalau engkau, tumbuh terketah pula. Kat sini maksudnya akulah. Tanda mudhari'. Jadi tidak aku sembah. Fi'il mudhari' ni dia bermaksud benda ini sekarang sedang berlaku. Dia maknanya ini sekarang sedang berlaku. A'budu. Aku tak sembah. Maknanya sekarang ni present tense lah kita katakan. Present tense. Present tense ni present. Benda yang berlaku sekarang. Aku kini, aku sekarang, aku dalam keadaan sekarang ni tidak sembah. Aku tidak sembah apa yang ma ini kita i'rab dia sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ma ni di i'rab maf'ulun bihi bila ma tu dia bermaksud mausul. Mausul. Apa yang. Itu dia. Apa yang tu, maka sembah apa yang. Jadi apa yang tu yang kena. Bila yang kena jadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Jadi fa'ilnya ialah aku, pelaku perbuatannya ialah a'budu, la a'budu, ma aku tidak sembah apa yang kamu sedang sembah. Ta'buduna, kita i'rab dia fi'lun mudhari' marfu'. Marfu' kan? Apa tanda marfu'nya ialah Subut nun. sebut nun, dikekalkan nun kan? Nun yang dikekalkan, itu tanda marfu' dia. Sebut nun. Sebut tu maksudnya sebutlah, sebut nun tu. Ta'budun. Ta'budun, disebut nun tu. Kekal nun tu. Jadi fa'il dia, pelaku dia ialah, fa'il dia adalah waw. Fa'il dia waw. Waw ni jadi fa'il dia. Waw ni fa'il dia. Waw ni fa'ilnya. Fa'ilnya waw. Jadi kita nak faham fa'il mudhari' ni, nun ni tanda i'rab, waw tu pelakunya. Pelakunya ramai lah waw tu maksudnya. Nun ni tanda i'rab, marfu' maksudnya. Dia tidak ada apa-apa yang menyebabkan dia mansub, dia majzum, maka dia marfu'. Tanda marfu'nya subut nun, kekalkan nun. Manakala waw ni kita panggil dia fa'il, pelaku. Waw ni siapa? Waw ni ramai. Siapa yang ramai tu? Tengok pada ta ni. Kalau ta ini ta, maksudnya kamu lah. Second person. Second party. Kamu sembahlah. Kamu semua waw ni. Kamu ramai-ramai, waw tu ramai-ramai, kamu. Macam mana tahu kamu bukan mereka? Ta ni menunjukkan bahawa kamu. Kalau mereka dia tukar pada ya. Ya'budun. Ini ta'budun. Idzan la a'budu la ta'budun. Jadi fa'il dia adalah waw. Waw. Nun itu tanda marfu'. Sebab nun tu boleh hilang tu. Nun tu nanti dalam i'rab yang lain hilang nun tu. Ta'budu saja. La ta'budu illallah. Tengok illa nun pula. Sekali ada nun. Kat ini ada nun. Sebab ayat lain tak ada nun. Sebab ayat lain tu mungkin dia ada la yang menunjukkan jangan. Tu. Okey, baik. Selesai tu. Wala antum. La juga la nafi juga. La antum dan tidak pula. La wala antum. La ni pun harfu nafi juga. Antum. Antum tu dia i'rab sebagai mubtada. Antum tu mubtada. Dan tidak juga kamu, antum, abidun. Abidun, tidak pula kamu, abidun. Ini antum ni sebagai mubtada, abidun ni sebagai Khabar. Antum abidun. Dan tidak, dan kamu pula, keluar kamu situ, dan kamu pula, mubtada tu, dan kamu pula bukan abidun. Okey. Maka abidun ni dia fa'il kan tu?
Dia bukan fa'il. Dia Now. bukan Fa'il fa'il. ke? Ha? Fa'il. Bukan Isim fa'il. fa'il. Isim fa'il nama dia. Isim fa'il. Dia bukan perbuatan, bukan fa'il madhi, bukan fa'il mudhari', bukan fa'il amar. Abidun ini dia mengenai ismul fa'il. Dalam pelajaran kita yang kita nak buang masa, nak buang pelaku tu kan, nak buang masa tu, nak buang masa. Bila kita nak buang masa, nak kata penyembah. Macam mana kita nak kata penyembah? Okey, kalau kafara, fa'il mudhari', fa'il madhi kafara, fa'il mudhari' yakfuru, nak kata orang yang kafir, Kafiru. unbeliever. Gitu. Unbeliever, maka kita ubah dia kepada kafara jadi kafir. Kalau ramai kafirun, kalau dalam taklid lam boleh al-kafirun. Jadi ini nama dia ismul fa'il. Samalah dengan abada, fa'ilun madhi. Bila kita nak ubah kepada yang menyembah, worship, abada worship. Abidu. Kalau nak kata worshipper, orang yang menyembah, abid, tahu? Abid ini dia memberi makna orang yang menyembah. Ismul fa'il, orang-orang yang menyembah. Orang-orang yang menyembah. Orang-orang yang menyembah. Okey, baik. Wala antum abiduna. Ismul fa'il. Ismul fa'il. Okay, kita tekan sikit je bang fa'il kan. Cukup sekadar ayat yang dalam ayat ni je. Abidun ni. Apa maksud ismul fa'il? Ismul fa'il ni ialah isim yang terbentuk daripada fa'il madhi. Ambil fa'il madhi dia abada jadi abidun. Kafara jadi kafirun. Ini jadi noun lah, jadi noun. Noun ini dia menunjukkan orang yang dia memberi makna, dia memberi dua makna. Saya terangkan ya. Dia memberi dua makna. Isim fa'il ini dia akan memberi dua makna. Yang pertama, ia memberi makna orang-orang yang menyembah. Orang-orang menyembah ataupun penyembah. Gitu. Itu dia memberi makna penyembah. Kalau mengajar, maka isim fa'il dia ialah pengajar. Begitu. Teach, to teach. Kalau isim fa'il dia teacher. Begitulah ceritanya. Write, to write. Kemudian kalau penulisnya writer. Writer itu nama ismu fa'il. Kalau abada, abid. Abid adalah ismu fa'il. Orang yang menyembah, penyembah. Okey, baik. Dalam bahasa Ustaz, nak silakan. beza dia dengan masdar tu apa Ustaz? Dia pun Masdar tu dia jadi macam penyembahan gitu. Dia tidak terlibat dengan masa. Oh, I see. Okey. Masdar tak ada melibatkan masa. Yang ini ada daripada Yang ni ada pelaku dalam tu, ada orang yang buat dalam tu. Okey. Tapi masa pun tak ada. Dari segi ada makna tu kita nak terangkan makna dia kan. Makna dia pertama, dia memberi makna apa tadi tu? Pelaku. Ataupun kalau sembah, penyembah. Okey. Itu konsep ismul fa'il. Ada satu makna lagi. Orang yang Ismul fa'il ni juga digunakan untuk menunjukkan akan datang. Ataupun menunjukkan ongoing. Ongoing tu macam ni, bahasa Inggeris ongoing. Yalah, continuously. Benda tu ongoing, macam benda tu dalam proses. Sesuatu benda tu dalam proses, tapi dia akan berlaku, akan datang tu. Akan berlaku. Berterusan lah. Dia akan in process. Macam kita nak tanya orang kan dalam masyarakat, nak kata awak lagi mana tu? Kita tak sampai lagi tempat yang begitu. Ila aina anta zahib, ila aina anta zahib. Dia guna isim fa'il. Kalau perempuan zahibah, perempuan. Zahibatun. Ila aina anta zahib, ila ke aina mana engkau zahibun. Zahibun tu bukan, dia tak guna ila aina anta tazhabu, dia tak pakai gitu. Dia tak pakai gitu. Kalau kau pakai gitu dia boleh juga, tapi bunyi macam pelik lah. Ila aina anta zahib. Kenapa orang tu tengah berjalan nak pergi satu tempat, kita tanya dia, ila aina anta zahib, ila aina anta zahibun. Kalau perempuan, ila aina anti zahibah, begitu. Kalau ramai, ila aina antum zahibun, gitu. Dia itu yang maksud ongoing Ustaz. Itu yang maksudnya ongoing, yang sedang berlaku. Dia tu sedang proses, sampai lagi dia sedang proses nak pergi. Jadi ke mana engkau hendak, orang yang pergi. Tak ada maksudnya ke mana awak nak pergi.
Melayu dia bikin nak benda. lah. Nak makna. Maknanya benda tu dah berlaku belum? Benda tu in proses kan? Dah. In proses. Gitu. In proses. Jadi ila aina anta, tak boleh terjemah ke mana awak, orang yang pergi tak boleh. Walaupun dia ni ismu fa'il, tak boleh terjemah orang yang pergi. Tak boleh terjemah. Ke mana engkau orang yang pergi? Ya Allah, peliknya bunyi. Lepas tu jawapannya pula, ana zahibun ilal masjid. Contohnya kita katakan masjid. Ana zahibun ilal masjid. Zahibun. Dia jadi noun dah. Zahibun. Maknanya saya sedang menuju ke masjid. Saya ni sedang in proses nak pergi ke masjid. Ana zahibun ilal masjid. Macam Nabi Musa dia kata nak pergi ke Tur Sinai tu kan. Nak pergi ke Tur Sinai tu. Dia nak terima Taurat. Jadi kata apa? Inni zahibun ila rabbi. Zahibun ila rabbi. Aku on the way nak pergi ke jumpa Tuhanku. Ana zahibun ila rabbi. Yukuna zahibun. Yukuna zahibun. Ini tak guna fi'il mudhari', tak guna fi'il madhi. Cantik ini. Ila aina anta zahib. Ila aina anti zahibah. Ila aina antum zahibun. Kalau ramai-ramai, ila aina antum zahibun. Jadi kita nahnu zahibuna ilal masjid. Gitu. Ini cara ya nak tanya untuk benda yang orang tu sedang buat apa. Jadi maknanya benda ni dia macam kalau fi'il mudhari' tadi tu dia memberi makna sekarang. Maknanya sekarang ini la a'budu ma ta'budu, sekarang ini aku tak sembah sekarang ni apa yang kamu sembah. Sekarang ni aku tak sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pula wala antum, kita ambil makna yang kedua tadi tu. Bukan penyembah. Kalau kita terjemah isim fa'il dengan makna penyembah pun boleh juga, tapi makna tak cantik. Wala antum, dan tidak pula kamu itu nak sembah apa yang aku sedang sembah. Kamu pula dan tidak pula kamu nak sembah, macam nak pergi tadi kan? Nak pergi mana? Antum zahibun, antum abidun. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidak pula kamu nak sembah in future apa yang sedang aku sembah. Kamu pula takkan nak sembah apa yang aku sembah. Sebab perjanjian ni ialah tahun ni kita sembah berhala dulu. Sembah berhala dulu. Tahun depan kita pakai sembah Nabi Muhammad, sembah Tuhan Nabi Muhammad pula. Gitu. Jadi kamu pula tak akan nak sembah apa yang aku sembah ni. Gitu contohnya. Dia punya makna gitulah habis kurangnya. Sebab dia perjanjiannya akan datang gini, sekarang gini. Jadi datang ayatnya menafikan yang sekarang, menafikan akan datang. Begitu ceritanya. In other words, kalau orang tu kafir lah, negara ni bagi tu kafir, dia tak akan lah forever menyembah, tu maksudnya. Dia tak akan sembah punya. Dia akan sembah pun. Selagi dia kafir lah, kalau dia dah bagi spesifik nama nanti, mungkin orang tu akan berubah pula kan. Gitulah. Betul tu. Wala antum abidun nama. Dan kamu, jadi kat sini, abidun ni, isim fa'il, kita terjemah sebagai on the way. Akan sembah. Ini akan datang. Akan datang. Sebab isim fa'il dua makna. Yang pertama makna pelaku, makna penyembah. Satu lagi ialah dalam proses. Akan menyembah. Sedang dan akan lah. Akan lah, makna ongoing lah. Sedang menyembah. Akan. Jadi, wala antum abiduna ma pun diterjemah sebagai apa? Di i'rab sebagai maf'ulun bi. Apa yang aku sedang sembah. Kamu in future tak akan nak sembah apa yang aku sedang sembah ni. Itu ceritanya. La a'budu, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kamu pula tak akan nak sembah apa yang aku sedang sembah ni. Aku sedang sembah ni. Kamu pula tak akan nak sembah apa yang aku sembah ni. Begitu. In future. Sebab perjanjian ni ialah tahun ni gini, tahun depan Tuhan kau pula. Begitu aja. Jadi aku tak nak sembah apa yang kau sedang sembah, dan kamu pula tak akan nak sembah Tuhan yang aku sembah tu akan datang tu. Maknanya dah nampak ada perjanjian tu, tak
Tak kena, tak kena. Tak kena, ada something wrong kat situ. Maka baik. Wala ana dan tidak pula wala ana dan tidak pula ana. Tengok tu, kalau ana abidun. Tengok tu, ana abidun. Kalau antum abidun. Ana abidun. Mubtada ana khabar abidun. Aku penyembah abidun. Dekat sini saya kata tadi tu, ismu fa'il ni boleh bermakna juga akan datang. Ismu fa'il boleh memberi makna akan datang. Jadi isim fa'il boleh memberi akan datang. Dalam setengah ayat, isim fa'il memberi makna akan datang. Contohnya ana zahibun. Saya ongoing. Going to. Wala ana dan aku pula. Jadi kat sini pun kita terjemah sebagai going to juga. Going to juga. Jangan terjemah penyembah, bukan. Going to. Dan tidak pula aku akan sembah dan aku pula tidak akan sembah apa yang kamu Sembah. telah sembah. Yang telah sembah tu sebab di perjanjian lagi ni, tahun ni kita sembah gini-gini, tahun depan sembah ni pula. Jadi apabila giliran kita, Nabi Muhammad pula sembah apa yang dia telah sembah gitu tu, Nabi kata aku takkan nak sembah apa yang kau dah sembah tu. Gitu sebab dia tu fi'il madhi tu. Yang fi'il mudhari' tu sedang sembah sekarang. Betul ni yang dah sembah tu. So perjanjian ni ialah tahun ni sama sembah berhala, tahun depan kita sembah yang Nabi Muhammad pula. Begitu. Ataupun sebaliknya, gitulah, dia pusing gitulah ya. Jadi wala ana abidum ma abattum. Aku pula takkan nak sembah apa yang kamu dah sembah tu. Apa yang kamu dah sembah tu. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak pula kamu pula takkan nak sembah apa yang sedang aku sembah. Ni fi'il mudhari' pula ni. Ini fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'. Gitu. Dan kamu pula bukanlah nak sembah, takkan nak sembah apa yang sedang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi saya ada satu apabila kita baca dalam tafsiran, banyak tafsiran baca ni, baru kita timbul kadang tu satu penafsiran yang saya rasa boleh pegang lah, betul boleh pegang ni, tak ada masalah. Sebab apa ulama kita ni dia berbincang benda ma ni sebenarnya memberi makna banyak. Ma ni berapa kali ma kat sini? Tengok ma. Tengok ma kat sini, ma. Dekat sini pun ma kan? Dekat sini pun ma. Dekat sini pun ma. So ma ini ada 4 kali ma kat sini. Semua ma kat sini di i'rab sebagai apa? Maf'ulun bih. Perasan tak? Apabila dia i'rab sebagai maf'ulun bih ke sebagai fa'il ke, ma ini dia bermaksud ma mausul. Ma mausul. Ma mausul memberi makna apa yang. Jadi dia i'rab maf'ulun bih lah. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Jadi apa yang itu dia jadi maf'ulun bih. Jadi kesemua ni dia i'rab sebagai mausul. Kalau kita kaji dari segi bahasanya, ma ni juga dia ada beberapa makna lain ma ni. Beberapa makna lain ma, banyak makna ma. Di antara makna lain ma ni nama dia ma masdariyah. Pernah dengar tak ma masdariyah? Ma masdariyah. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Saya terang sikitlah ma masdariyah, ma masdariyah. Saya terang sikit ma masdariyah tu apa? Supaya kita dapat gambaran ya, gambaran. Kalau tak dapat nak tangkap dia apa? Nanti kita ulang lagi, jumpa nanti. Ma sebutnya ma, tulis sikit al-masdariyah. Ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah ya, insya-Allah ma masdariyah. Sikit ni, ma masdariyah. Ada orang tanya kita apa itu ma masdariyah gini ya, ma masdariyah ni, ma masdariyah, masdariyah. Sekali lagi terang sikit, ma al masdariyah. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Okey, ma mausul, ma maksud apa yang. Ni semuanya ma mausul ni. Kalau dia i'rab dengan ma apa nama ni, maf'ulun bih ni, mana ma mausul lah, ma masdariyah.
Ma masdariyah ni maksudnya selepas ma tu, perkataan yang lepas ma tu ataupun perbuatan yang lepas ma masdariyah ini diterjemahkan, difahami sebagai masdar. Diterjemahkan sebagai masdar. Difahami sebagai masdar. Macam mana pula tu? Gini. Kalau yang ma mausul tadi tu, kita kata dia apa yang. Sama dengan allazi maksudnya. Jadi kalau kat sini la a'budu ma ta'budun. Kalau dia kata ma ni mausul. Ma ni nama dia mausul. Nama ma tu mausul. I'rabnya maf'ulun bih. Jadi kita baca dia ataupun kita i'rab dia ataupun kita terjemah dia, aku tidak sembah apa yang tu maknanya mausul. Ma mausul. Okey. Kamu pula tak akan nak sembah in future apa yang aku sembah. Mausul juga kat sini. Maknanya apa tu? Apa yang kat sini apa maksudnya apa? Apa yang itu Tuhan lah, Tuhan. Kalau orang kafir berhala dia, kalau kita Tuhan kita. Ma tu. Apa yang tu maksudnya Tuhan ataupun berhala. Kalau kita sembah Allah Taala, mereka sembah berhala mereka. Itu apa yang tu, kembali kepada berhala, kembali kepada Tuhan. Jadi itu namanya ma mausul. Manakala ma masdariyah pula macam ni. Saya nak i'rab yang ini, ma ini, saya nak kata dia ni ma masdariyah, bukan maf'ulun bih. Ma masdariyah. Ma ni masdariyah. Maka macam ni, dia baca je macam ni. Kalau kita i'rab ma masdariyah, dia akan jadi gini. Wala ana dan tidak pula aku nak sembah penyembahan kamu. Penyembahan. Jadi tak katakan apa yang aku sembah, tak. Penyembahan kamu. Ma tu ma masdariyah maksudnya. Aku pula takkan nak sembah penyembahan kamu. Penyembahan. Okey, sembah perbuatan. Kalau masdar dia jadi ibadah. Dia jadi apa? Dia jadi ibadah, penyembahan lah. Jadi gabungan yang antara ma dengan perbuatan lepas dia itu diterjemahkan ataupun dianggap difahami dengan makna masdar. Kiranya ada dua cara pentafsiran ke Ustaz? Dua penafsiran. Ana Mana abid. gaya? Aku tidak sembah. Aku tidak akan menyembah cara penyembahan kamu. Kita ada sembah berhala, kita ada cara persembahan. Ada dua. Ma'abatun, kalau dengan nama ma mausul, maknanya apa yang kamu telah sembah. Kalau ma masdariyah, penyembahan. Beza tak benda yang kita sembah dengan penyembahan? Penyembahan itu bermaksud cara sembah. Apa yang disembah, cara disembah semualah. Cara sembah, kebudayaan sembahan dia. Apabila masuk dalam masdar, dia akan memberi makna luas sangat. Cara sembah, apa yang disembah, waktu disembah, cara disembah, rukun-rukun dia apa, cara dia apa, niat dia apa. Perjalanan ni macam mana. Daripada kalau ma mausul lah. Ma mausul tu, ya terus kepada objek tu. Apa yang kamu sembah? Direct lah. Objek tu. Berhala tu. Tetapi kalau ma masdariyah, dia memberi makna dalam lagi. Aku tidak akan sembah penyembahan engkau. Cara penyembahan kamu. Sebab orang-orang musyriki Mekah ni, dia orang sembah berhala bukan kerana sembah berhala tu. Dia kata berhala ini adalah perantaraan dia dengan Tuhan dia. Dia kata kami sembah Allah. Kami mengaku Allah tu Tuhan. Tapi tu orang sembah berhala. Sebab dia untuk mendekatkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, kan ada Quran kan. Untuk berhala tu mendekatkan kami dengan Tuhan. Sebab kami tak dapat nak capai Tuhan tu. Tuhan tu tak dapat nak sampai. Jadi berhala ni lah nampak sikit. Gitu cerita dia. Wakil Tuhan kat bumi ni. Kita sembah dia untuk sampai kepada Tuhan. Jadi gitu tu cara penyembahan dia. Jadi ma dekat sini maknanya ma masdariyah. Jadi para ulama kita dalam membicarakan soal kafirun ni ada dua pendapat. Yang pertama dia kata pengulangan yang berlaku, pengulangan la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'batu. Macam pengulangan tu, dua kali dia buat pengulangan tu,
adalah untuk memberi makna balaghah yang dipanggil taukid. At-taukid. Atau maksud taukid iaitu penegasan. Sampai 2 kali disebut tu, penegasan. Kami tak akan sembah, kami tak akan sembah. Penegasan. Itu balaghah, penegasan. Okey, itu satu pendapat habis. Jadi yang kata macam tu mengatakan ma yang 4 kali kat sini adalah ma mausul. Jadi satu penegasan. Ada satu pendapat lagi pula yang mengatakan yang ni lain daripada terjemahan yang ada tu. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu. Ada. Dalam kitab ada di kitab. Nanti saya tunjuk kitab dia. Ada memang. Memang ada. Saya baca tu. Ma yang pertama dan yang kedua ini adalah ma mausul. Maksudnya aku tidak sembah apa yang, objek tu terus, apa yang kamu sembah. Kamu pula tak akan nak sembah apa yang aku sembah. So objek tu, berhala tu, ataupun Tuhan tu, atau Allah tu. Maksud orang beriman. Ma ni direct kepada objek. Manakala ma yang ketiga dan yang keempat ini, dia merujuk kepada ma masdariyah yang bermaksud cara ibadat. Cara ibadat. Jadi tidak ada pengulangan kat sini. Yang atas tadi itu objek. Aku tak akan sembah objek yang kamu sembah. Kamu tu pun tak sembah Tuhan yang aku sembah. Yang kedua ialah, dan aku pula tak akan nak beribadat, tak akan nak menyembah. Aku tak akan menyembah cara ibadat kamu. Kamu pun tak akan ikut cara ibadat aku. Jadi, kat situ berlaku pengulangan. Tak berlaku pengulangan dalam konsep yang berbeza. Ma yang kedua, yang ketiga dan yang keempat ini adalah ma masdariyah. Ma yang di mana perbuatan selepas itu difahami secara masdar. Banyak dalam Quran yang macam ma masdariyah. Banyak sangat ma masdariyah dalam Quran ni. Kita jumpa dia bagi tahu lagi insya-Allah ma masdariyah ni. Nanti ma masdariyah nak faham ni, gitulah kaedah dia. Secara ringkasnya lah. Tapi kalau nak faham lagi, pergi kat Gemini ke, Gemini bagus. Gemini tanya dia apa itu ma masdariyah dan bawa contoh dalam Quran. Nanti terangkan konsep dia tu. Gemini itu bagus lah. Macam mana? Ustaz, macam mana dia boleh pilih yang atas dua tu mausul dan yang bawah tu ma masdariyah? Sebab supaya benda tu tak berlaku pengulangan. Kalau selalunya kata kalau dalam tafsir, kalau benda berulang ni bab akidah ni, maksudnya dia taukid aja, dia tak ada macam kita tukar-tukar. Pengulangan yang memang forever tak akan jadi. Macam tu. Itu dari segi pengulangan. Pengulangan maksudnya kalau yang kata mama semua tu mausul, maka itu pengulangan. Tapi there is no such thing as semua masdariyah lah. Dalam kitab kita ni semuanya mausul. Manakala kita kata sama ada ma mausul 4 atau ma mausul 2 dan ma masdariyah 2 begitu. Supaya makna tu tak berulang. Makna tu tak berulang. Okey. Yang kata berulang tu dia kata sebab taukid. Yang kata tak berulang tu sebab dia kata ma yang kedua, yang pertama yang dan kedua itu ma mausul, dan ma kedua, ketiga dan keempat tu ma masdariyah. Maka tak berulang lah. Tak berulang, makna dia tak repeat. Tapi lebih meluas begitu maksudnya. Lebih meluas lah. Maknanya objek yang disembah tu tak akan kami sembah. Cara ibadat sembahan pun kami takkan berkompromi, itu yang maksudnya. Okay. Objek yang disembah dan cara penyembahan tu. Orang kafir je boleh kata kami pun sembah Allah. Tapi sembah Allah dia orang, cara dia orang tu lain. Ni sembah Allah tapi cara dia orang lain. Kita sembah Allah tapi cara kita lain. Cara ibadat tu ialah ma masdariyah yang kedua. Ianya bila dia menggunakan ma masdariyah ni, dia nak dia bukan saja taukid in the first two tu. But also to tell yang orang kafir ni yang kita sembah Tuhan tapi tak sama cara kita sembah. Macam tu lah. Cara sembah tak sama. Sebab ma masdariyah kan, cara sembah. Jadi yang atas tu, yang atasnya dua ni, mari kita terjemah sama sekali lagi, ulang kali. Kita ulang yang dua ni. Yang dua ni adalah ma mausul. Jadi apa yang objek tu. Aku tidak sembah apa sedang kamu sembah. Dan kamu pula tak akan nak sembah in future. Perjanjian ni setahun-setahun gitu. Apa yang aku sedang sembah. Apa yang mausul semua tu. Mausul semua tu. Okey. Dan wala ana, dan aku pula tak akan sembah cara ibadah kamu. Cara kamu, aku tidak akan sembah cara, aku tidak akan menyembah cara ibadah kamu.
Maknanya aku tidak akan buat ibadat cara ibadat kamu. Dan kamu pula tak akan nak beribadat cara ibadat aku. Mausul dah. Apa ni? Bukan mausul, apa? Masdar. Iya. Ma masdariyah, ma masdariyah. Ma mausul, ma mausul. Dapat tu makna tu? Dapat. Maka tidak berlakulah pengulangan kat situ. Untuk pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Jadi kedua-dua pendapat tu betul semua ke? Betul semua lah. Kita pegang semua lah. Bila kita gabungkan sekali dua pendapat tu, cantiklah jadi. Cantiklah. Maksudnya ada penegasan kat situ. Kalau kita nak ulang-ulangkan ayat yang sama, penegasan kat situ. Dan juga ada dua makna yang berbeza. Satu makna objeknya, satu makna ialah cara jalan ibadat dia, cara ibadat dia. Ada orang tanya, perbuatan dengan masdar tu mana yang lebih luas? Masdar lagi luas. Masdar dia akan masuk dalam tu macam-macam. Cara ibadat, kebudayaan, waktu ibadat, apa yang disembahnya. Lagilah penyembahan maksudnya. Penyembahan. Faham. Jelas tu insya-Allah tu. Kalau kata saya menyembah Allah. Menyembah Allah tu dia macam sembah Allah. Kalau cara penyembahan Allah, cara menyembah Allah, penyembahan kepada Allah. Dia boleh masuk caranya, waktunya, dia lebih mendalam lah. Lebih mendalam dan lebih jitu lah. Bila kita masuk dia masdariyah. Jadi saya lebih pegang dua pendapat yang kedua tu, iaitu ma yang pertama yang kedua ni adalah ma mausul, manakala ma yang kedua, yang ketiga dan yang keempat ini kita anggap sebagai ma masdariyah. Habis cerita kat situ, insya-Allah ma masdariyah. Cerita ma masdariyah ni panjang, cuma saya ringkaskan ni. Boleh tengok kat Gemini nanti tulis kat situ apa itu ma masdariyah dan cuba bawakan contoh dalam Quran. Nanti dia bawa, nanti dia ada rujukan dia. Insya-Allah ya. Itu lakum lepas tu kalau macam tu, lakum dinukum. Mubtada ni, dinukum tu jadi mubtada. Lakum jadi khabar. Jar wa majrur ni khabar. Ni jar, ni majrur. Kedudukan ni sebagai khabar. Kedudukan dia, jar wa majrur ni sebagai khabar muqaddam. Khabar yang tak depan. Patutnya khabar di belakang. Khabar di depan sebab dia jar wa majrur. Lakum untuk kamu, agama kamu. Asalnya adalah dinukum lakum. So mubtada di depan. Tapi dipusingkan untuk memberi makna hanya untuk kamu. Untuk kamu, agama kamu. Dinukum. Untuk kamu, agama kamu. Wali dan untuk aku. Wali dini. Asalnya ialah wali dini. Wali di dan untuk aku, agama aku. Akhirnya dihidupkan li. Waliyadin. Untuk memudahkan sebutan. Memang kefasihan dia. Dihidupkan ya tu. Waliya. Dini, ya ada hujung sebenarnya, ya ni ada tapi dibuang ya ni hujungnya. Mana mudhafun ilaih, agama aku. Tapi dibuang ya ni. Ya ni maknanya aku dekat sini. Ada aku kat sini, ada ya kat sini sebenarnya. Tapi dibuanglah sebab dia di hujung akhir. Kalau ya di hujung ayat ni memang dibuanglah. Banyak ayat lain pun banyak dibuang. Lakum dinukum waliyadin. Maksudnya waliyadini tu ya ni ada mudhaf ilaih tapi tersembunyi kat situ. Okey, jadi untuk kamu, agama kamu, untuk aku pula, agama aku. Sebab itulah ada yang menterjemahkan ataupun yang menganggap ma yang kedua ini adalah ma masdari yang bermaksud cara ibadat. Sebab apabila sebut agama dia merangkumi semua. Merangkumi apa yang disembah dan merangkumi cara sembahan, budaya penyembahan. Dan apabila campur sekali apa yang disembah kita, cara ibadat kita, rumah ibadat kita, semua-semua tu dia akan masuk dalam budaya yang kita panggil sebagai din. Agama itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan beragama bagi kamu, kebudayaan beragama bagi aku, milik aku. Jadi dia campur sekaligus. Sebab itulah yang pendapat yang kedua yang mengatakan ma yang nombor 3 dan nombor 4 ni adalah ma masdari itu lebih dekat dengan maksud din itu. Din tu. Sebab ia macam agama. Agama tu merangkumi segalanya, cara ibadatnya, waktu ibadatnya, cara rukun-rukunnya. Dia banyak menggabungkan kat situ. Ustaz,
Tadi kan kita kata gabungan antara ma usul dengan ma usdariah ni lebih tepat lebih tepat kepada din lah, din agama aku kan, din ni. Tapi kalau tak adalah orang yang katakan ma keempat-empat ni ma usdariah kan. Oh, tak ada pula yang kata ma usdariah semua. Ada kan? Jadi pendapatnya, jadi maksudnya the first two tu memang taukid, and the second two tu, so in combination of all tu yang baru menceritakan lebih jelas tadi ni. Supaya, kalau dia kata kalau kata satu dia kata semua mausul, empat tu mausul kan, maka berlaku pengulangan. Dan pengulangan tu untuk taukid. Yes. Kalau dia kata semua tu masdariyah pula, sama juga pengulangan. Maknanya taukid. Tapi sekali lagi makna tu tak meluas. Kalau kita buat empat-empat tu semuanya yang sama. Kan? Maknanya tak luas lagi lah. Semuanya agama objek yang disembah. So apabila kita kata dua itu mausul, yang dua bawah ni masdari, makna tu luas lah. Itu maksud din tu. Begitu. Itulah surah Al-Kafirun. Dari segi balaghahnya pula, surah Kafirun ni dari segi balaghahnya dia ada ada penegasan kan, penegasan dari segi pengulangan untuk pendapat para ulama kata yang ma ni dia ulang-ulang banyak kali sebab untuk memberi penegasan, taukid di dalam ilmu balaghah kan, taukid. Tapi kalau kita kata ma tu masdariyah yang nombor 4 tu tak adalah taukid. Begitu je lah, tak adalah taukid. Dia cuma merangkumi semua saja, menunjukkan mama tu merangkumi semua, merangkumi objek yang disembah, cara ibadatnya, budayanya, sebagainya, itu din. Maka terkumpullah semua makna-makna tadi tu di dalam agama. Itu dia. Lepas tu dia ada satu lagi ialah dia panggil taqdim wa ta'khir ya. Yang tengok tu khabar ini didahulukan. Jadi maksudnya apabila khabar atau sesuatu benda yang sepatutnya duduk last tetapi didahulukan, dia memberi makna di dalam bahasa Quran kita panggil apa? Makna dalam balaghah kita panggil memberi makna al-qasr. Bukan makna al-qasr, makna al-hasr. Itu dia al-hasr. Al-hasr ni maksudnya hanya untuk kamu, agama kamu tu hanya untuk kamu, agama aku pula hanya untuk aku, yang dicampur. Gitu maksudnya hanya. Jadi didahulukan khabar itu akan memberi makna hasar. Apa maksud makna hasar? Hanya. Hanya. Okey, itu dia. Jadi ada makna pengulangan dari segi taukid, ada makna hasar yang didahulukan jar majrur ataupun khabarnya dahulukan, dan ada satu lagi ialah dikenali sebagai as-saja ataupun akhir ayat itu dimatikan dengan tengok tu permulaannya ya ayyuhal kafirun dengan nun, la a'budu ma ta'budun dengan nun, wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma a'badtum. Lepas tu diakhiri pula dengan nun lagi. Pengakhiran dengan huruf yang sama itu dikenali sebagai saja di dalam bahasa Al-Quranul Karim. Itu dia ya. Itu antara ilmu balaghah yang ada kat sini. Ni kalau kita dalam hukum tajuk tu, kalau kita baca ni waliyadini tu boleh Ustaz kan, yang dini tu? Tak boleh, dia memang dimatikan sebab di hujung kalau ni tu dipanjang, dia tak tally dengan pengakhiran ayat, tak tally. Kalau kita kata walakum dinukum waliyadini, tak boleh lah sebab ya ayyuhal kafirun, permulaan ayat ya ayyuhal kafirun menunjukkan dini tu is agamaku tu. Yang menunjukkan dini itu agamaku ialah baginya. Bagi bawah ni kan, bagi bawah ni. Sebab kalau ikut dia tak boleh bagi bawah, dia kena ikut bagi depan. Ni. Ya. Walakum dinukum waliyadinun. Contohnya kan. Waliyadinun bagi depan patutnya. Sebab kena ikut yang ni. Waliyadinun bagi depan patutnya. Oleh kerana dia letak bagi bawah, maksudnya nak bagi tahu kita something bahawa ada missing kat sini, iaitu ya. Gitu. Okey. Contohnya di dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ingat ayat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kita pergi ke dekat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata kan? Ma khalaqtul jinna wal insa. Ma khalaqtul jinna
Insa illa Illa liya'budun. liya'budun kan. Sama juga dia punya tu dia, sama juga. Surah Surah Zariyat. Surah Zariyat. Kita tengok ayat ni kan. Wa ma khalaqa. Ma kat sini ma tidak. Oh, ma tidak. Bukan ma mausul, bukan ma masdari. Ma tidak. Ma juga dia bermaksud tidak. Wa ma dan tidak, wa ma khalaqtu dan tidak aku cipta al jinna wal insa, jin dan manusia, illa kecuali supaya ya'budu, supaya mereka ya'buduni. Tengok ni tu kan. Ni tu adalah menunjukkan bahawa di hujung nun ini ada ya saya. Ada ya saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada ya. Tapi ya tu dibuang kerana di pengakhiran ayat tu memang dia nak matikan dengan nun, bukan dengan nun ya. Sebab ayat sebelumnya nun bawah nun juga. Dia jadi talikan. Dia punya hujung tu, dan kebiasaan Al-Quran ni dia buang nun tu. Macam mana kita tahu ya tu ada hujung tu ada ya? Garis bawah. Sebab kalau dia nun tu nun tanda i'rab fi'il mudhari' bagi atas. Yes. Bagi atas kan? Ya. Ma a'budu ma ta'buduna kan? Ada kan? Ta'buduna kan? Ada kan? Tengok ni. Fi'il mudhari'. La a'budu ma ta'budun kan? Ada apa? Ada baris dia la a'budu ma ta'budun. Kalau kita matikan habis cerita lah. Cuma dia baris dia bagi atas sebenarnya nun tu. Nun tu fi'il mudhari' tu. Tetapi dalam ayat ini pula ayat ni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna sebenarnya kalau nun tu nun tanda i'rab. Tapi ni sebab apa jadi ni? Sebab dia nak kata ada saya tersembunyi kat situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Sebenarnya gitu. Tapi sekarang ni tu menunjukkan ada ya kat situ. Terjemahnya, dan tidak aku cipta jin dan manusia melainkan untuk menyembah, supaya melainkan untuk mereka menyembah. Aku. Kalau ada ni tu kan akulah saya. Ni tu aku. Aku tu. Kalau nun tu tanda i'rab dia bagi atas. Na'buduna. La a'budu ma ta'buduna kan? Gitu. Sebab dia nak also nak kaitkan dengan khalaq tu kan aku dalam tu. Gitu. Jadi habis tu nun tu kenapa tak jadi nun tu bukan nun i'rab? Dia bukan nun i'rab sebab fi'il mudhari' dimasukkan oleh li, dia tidak ada lagi nun. Dia jadi fi'il mudhari' mansub kan? Asalnya kalau kita nak buang ni tu, nak buang saya tu, dia jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu tanpa nun. Kenapa dibuang nun? Sebab fi'il mudhari' bila dalam mansub dibuang nun, tanda i'rab dia, tanda i'rab mansub dia. Sebab apa dia mansub? Sebab ada li, liya'budu. Habis tu ni di hujung tu, ni tu maknanya aku. Gitulah ceritanya, ya. Jelas insya-Allah tu. Okey. InsyaAllah. Cukuplah ilmu kita hari ni, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah ya. Satu soalan. Ya? Sila. Okey, ayat akhir waliyadin, kenapa ya tu baris fathah Ustaz? Ya, dia gini, dia kaedah apa? Kaedah ya itu, ya nama dia mutakallim ya. Nama dia ya al-mutakallim. Ya mutakallim tu sebenarnya dia boleh dibariskan bagi atas. Contohnya wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhi. Sebenarnya wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Kita boleh baca wajjahtu wajhiya lillazi. Sebab tu di dalam qiraat Quran pun, dalam qiraat Quran tu ada qiraat yang baca dengan bagi atas, ada baca mati. Ada qiraat. Tapi saya tak ingat tempat dia. Ada tempat siapa yang belajar qiraat yang 7 tu kan. Ada qiraat yang matikan ya, ada qiraat yang hidupkan ya. Dekat sini dalam qiraat kita hidupkan ya. Lakum dinakum waliyadin. Mungkin ada bacaan lain, saya kurang arif, tak buat homework pula berkenaan dengan qiraat tu untuk ayat ni lah. Untuk ayat ni. Tapi ada setengah ayat dibaca dengan dia bagi ataskan dia punya huruf ya mutakallim tu. Dan ada setengah qiraat lagi dia tak baca. Tapi saya tak pasti ayat ni macam mana dia punya perbezaan qiraat dia.
Tak ada masalah tu. Nak baca lakum dinakum waliyadin ataupun walidin tu boleh ke tak, kena cek balik ilmu qiraat dengan ustaz kita ataupun rujuk kepada buku-buku, boleh ke tak. Tetapi ada serta-serta ayat dibaca dengan ya tu mati, ada serta ayat ya tu dihidupkan. Tapi buku tak tahulah ayat ni macam mana dia punya bacaan qiraat lain, tak pasti ya. Dia Tapi punya kita cek i'rab nanti. Ya? i'rab dia apa Ustaz? Wali tu dia i'rab dia pada tempat haraf jar kan? Haraf jar lah. Li tu jadi huruf jar. Li tu huruf jar, ya tu nama ni majrur. Apa dia majrur kerana mudhafun ilaih. Bukan majrur, dia punya jadi dia kedudukan dia sebagai majrur lah. Sama dengan lakum. Lakum jar wa majrur, li pun jar wa majrur. Sama juga. Din pula mubtada. Kalau mubtada sebenarnya bagi depan kan? Betul. Sekarang bagi bawah, maknanya saya ada kat situ. Okey. Jelas tu, kita banyak teknikal ni kita beritahu Tapi saya ingat Bagus tak walaupun pendek tapi banyak dia punya benda-benda yang perlu tahu lah daripada pendek, surah yang pendek ni. Banyak benda lah. Jadi cukup lah untuk insyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah ya. Cukup ya? Ada soalan tanya lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cukup untuk hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan wa ila liqa.